kita buka LinkedIn, kita tempah right, kita ingat itu semua cuma aplikasi biasa. Tapi sekarang timbul dakwaan yang serius. LinkedIn didakwa mengimbas extension pelayar pengguna secara senyap, manakala LinkedIn menafikan salah laku dan berkata langkah itu untuk keselamatan serta melindungi integriti platform. Dakwaan itu menyebut imbasan boleh melibatkan lebih 6,000 extension, bukan setakat beberapa plugin kecil. Nampak seolah macam teknikal, tapi kesannya besar. Apabila data tentang alat yang anda guna mula dibaca, itu bukan lagi sekadar upgrade sistem. Itu boleh jadi pintu masuk kepada pemprofilan pengguna. Hari ini, ancaman sebenar bukan semestinya bom dan senjata saja, tapi juga pada penguasaan data. Siapa pegang data, dia boleh baca corak hidup, minat, kelemahan, malah arah kecenderungan kita. Dan dalam masa yang sama, memang wujud kerjasama rasmi antara InDrive dan Autofleet untuk platform pengurusan armada global. Namun setakat sumber rasmi yang saya simak, ia digambarkan sebagai kerjasama operasi dan analitik armada. Bukannya bukti bahawa data pengguna dikumpul untuk negara haram Israel. Dan ini yang saya nak anda fikirkan. Kalau aplikasi harian pun mula tahu terlalu banyak tentang kita, berapa banyak lagi yang kita sedang serahkan tanpa kita sedar. Sebab itu kita kena selit. Bukan semua ancaman datang dengan bunyi yang kuat. Ada yang datang secara senyap-senyap melalui skrin yang kita pegang setiap hari.